Kadang-kadang, orang yang paling kuat dalam bilik tu bukan sebab dia ramai kawan atau pengaruh besar, tapi sebab dia langsung tak bergantung pada sesiapa. Pernah tak kau rasa, bila terlalu cepat committed pada seseorang atau sesuatu, kau macam serahkan kuasa kau kat dia? Kau mula buat keputusan sebab takut dia terasa, takut hilang peluang, takut orang tak suka. Sebenarnya orang yang betul-betul berkuasa, dia boleh bekerjasama dengan sesiapa pun, tapi tak pernah terikat. Dia boleh masuk dalam satu kumpulan bila dia nak, dan dia boleh keluar bila masa dah tak sesuai. Kebebasan sejati itu datang bila kau tak perlukan orang lain untuk rasa selamat atau dihargai. Kau boleh berdiri atas kaki sendiri. Dan itulah yang buat orang tertarik. Orang akan tetap nak bekerja sama dengan kau sebab nilai kau tinggi, bukan sebab kau perlukan mereka. Ingat, jangan jadi milik sesiapa. Jadilah orang yang semua orang nak miliki, tapi tak boleh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak lagi kandungan macam ni.